Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nik Nur Hidayah binti Muhammad, bernombor metrik A1941129. Dalam pembentangan ini, saya akan berkongsi tentang wawasan diri saya serta bagaimana saya membangunkan sifat-sifat kepimpinan abad ke-21 yang relevan dengan cabaran masa kini. Dalam era abad ke-21, kepimpinan tidak lagi terhad kepada jawatan, tetapi merangkumi keupayaan memimpin diri, berfikir secara kritis dan memberi impak positif kepada orang lain. Oleh itu, pembentukan wawasan diri menjadi asas penting kepada kepimpinan. Wawasan diri. Apakah yang dimaksudkan dengan wawasan diri? Wawasan diri ialah gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh seseorang yang berfungsi sebagai kompas dalam membuat keputusan, membentuk sikap dan mengarahkan tindakan. Seorang pemimpin tanpa wawasan akan mudah hilang arah dalam menghadapi cabaran. Kepentingan wawasan dalam kepimpinan abad ke-21. Dalam kepimpinan moden, wawasan adalah dapat memberi hala tuju yang jelas, menjadi sumber motivasi dalaman, membantu pemimpin menyesuaikan diri dengan perubahan, mendorong pencapaian berimpak tinggi. Seterusnya, slide ini menunjukkan prinsip SMART, yang mana raja ini menunjukkan bahawa wawasan diri saya memenuhi semua elemen SMART yang menjadikannya jelas, boleh diukur dan realistik untuk dicapai dalam tempoh masa yang ditetapkan. Jadi, apakah wawasan diri saya? Pertama, spesifik. Yang kedua, measurable atau boleh diukur. Yang kedua, achievable, boleh dicapai. Realistik. Dan yang terakhir, time bound, iaitu tempoh masa. Wawasan diri saya adalah dengan menjadi seorang pemimpin muda yang berintegriti, berilmu dan berkeupayaan memberi sumbangan bermakna kepada organisasi dan masyarakat dalam tempoh 10 tahun yang akan datang. Kenapa wawasan ini SMART? Pertama, dari segi spesifik, saya dapat menjadi pemimpin muda yang berintegriti. Kedua, measurable, untuk jawatan, pencapaian dan sumbangan yang mana ianya boleh diukur. Dan yang ketiga, boleh dicapai iaitu melalui pembelajaran dan pengalaman. Kemudian realistik, ianya selari dengan potensi diri saya. Dan yang terakhir, tempoh masa iaitu selama 10 tahun. Seterusnya, penunjuk kejayaan. Antara indikator kejayaan iaitu pertama, saya dapat memegang peranan kepimpinan dalam organisasi, dipercayai oleh rakan sekerja dan masyarakat, dapat menyumbang kepada projek yang berimpak sosial, dan saya mampu membuat keputusan beretika dan berkesan. Seterusnya, kepimpinan abad ke-21. Kepimpinan abad ke-21 ini menekankan untuk beberapa aspek, iaitu dari segi kepimpinan yang kendiri, kerja berpasukan, empati dan komunikasi, kebolehan menyesuaikan diri, dan yang terakhir, integriti dan accountability. Pemilihan bagi 5 sifat kepimpinan. Daripada 21 sifat kepimpinan yang saya pelajari, saya telah memilih 5 sifat yang saya miliki dan ingin tingkatkan, iaitu pertama, integriti, komunikasi yang berkesan, disiplin diri, empati dan pemikiran kritis. Sifat yang pertama iaitu integriti, yang bermaksud konsisten antara kata dan tindakan serta berpegang pada nilai moral. Cara untuk membina diri dengan sifat ini, pertama, bersikap jujur dalam tugasan, bertanggungjawab atas keputusan yang dibuat, dan mengelakkan penyelewengan dan kompromi nilai.
Sebagai contoh, Nelson Mandela. Seterusnya, sifat yang kedua iaitu komunikasi yang berkesan, di mana ianya bermaksud keupayaan menyampaikan idea dengan jelas dan mendengar pandangan orang lain. Cara untuk membina diri dengan sifat ini adalah dengan melatih kemahiran bercakap dan mendengar. Kedua, menghormati pandangan berbeza. Dan yang ketiga, menggunakan bahasa yang berguna. Sebagai contoh seperti Barack Obama. Sifat yang ketiga iaitu disiplin diri. Disiplin diri bermaksud keupayaan untuk mengurus masa, emosi dan komitmen dengan baik. Cara untuk membina diri dengan sifat ini ialah dengan merancang jadual harian, menepati masa dan sasaran, dan yang terakhir mengamalkan konsistensi dalam usaha seperti idola Jack Ma. Dan yang keempat adalah sifat empati. Ianya bermaksud keupayaan untuk memahami emosi dan keperluan orang lain. Sifat ini dapat dibina dengan mendengar dengan penuh perhatian, mengambil kira kesan keputusan terhadap orang lain dan terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan. Contohnya seperti Jacinda Ardern. Dan yang terakhir adalah sifat pemikiran kritis, yang bermaksud kebolehan untuk menganalisis masalah dan membuat keputusan secara rasional. Sifat ini dapat dibina dengan pertama, menilai maklumat dari pelbagai sudut, tidak membuat keputusan terburu-buru, dan yang terakhir, belajar daripada kesilapan. Contohnya seperti Elon Musk. Hubungan, wawasan dan sifat kepimpinan. Wawasan memberikan arah, manakala sifat kepimpinan menjadi alat untuk mencapainya. Jadi, tanpa pembangunan diri yang berterusan, wawasan ini tidak akan dapat direalisasikan. Terdapat beberapa cabaran untuk pemimpin muda pada masa kini. Antaranya, tekanan persekitaran, kekurangan pengalaman dan perubahan teknologi yang pantas. Strategi mengatasi cabaran iaitu pertama, membuat pembelajaran sepanjang hayat, mengadakan mentorship daripada pemimpin yang berpengalaman, dan yang terakhir, membuat refleksikan diri dan penambahbaikan yang berterusan. Pelan masa iaitu 1 hingga 3 tahun. Bina kemahiran dan pengalaman dalam tempoh masa 4 hingga 6 tahun. Pegang peranan sebagai kepimpinan dan dalam tempoh 7 hingga 10 tahun memimpin projek berimpak besar. Jadi kesimpulannya, kepimpinan abad ke-21 memerlukan gabungan wawasan yang jelas, nilai yang kukuh dan keupayaan menyesuaikan diri dengan perubahan. Dengan membina sifat kepimpinan ini, saya yakin dapat merealisasikan wawasan diri secara berperingkat dan berimpak. Sekian, terima kasih.